Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati para pensyarah yang kami muliakan, rakan-rakan pelajar yang saya kasihi serta hadirin sekalian yang dihormati. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam satu forum ilmiah yang sangat bermakna. Hadirin sekalian, forum yang kita jalankan pada hari ini membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan manusia, iaitu kesantunan berbahasa dalam masyarakat moden. Topik ini dipilih kerana bahasa merupakan medium utama yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan idea, meluahkan perasaan serta membina hubungan sosial dengan orang lain. Namun demikian, dalam proses komunikasi tersebut, cara kita menggunakan bahasa memainkan peranan yang sangat penting. Bahasa bukan sahaja berfungsi sebagai alat berkomunikasi tapi juga mencerminkan kepribadian seorang individu, tahap pendidikan serta nilai budaya yang diamalkan oleh masyarakat tersebut. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan latar belakang budaya, kesatuan berbahasa menjadi satu aspek yang sangat penting bagi memastikan hubungan antara masyarakat sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan saling menghormati. Sekiranya bahasa digunakan secara kasar, tidak beradab atau tidak mengambil kira sensitiviti orang lain, ia boleh menimbulkan salah faham serta konflik dalam masyarakat. Tambahan pula, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi pada masa kini, cara masyarakat berkomunikasi juga semakin berubah. Penggunaan media sosial serta komunikasi digital telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian masyarakat. Walaupun teknologi ini memudahkan komunikasi, namun dalam sesetengah keadaan kita dapat melihat bahawa nilai kesantunan dalam penggunaan bahasa semakin terhakis. Oleh itu, forum pada hari ini bertujuan untuk membincangkan secara lebih mendalam tentang kepentingan kesantunan berbahasa, cabaran yang dihadapi dalam masyarakat moden serta peranan setiap individu dalam memupuk budaya komunikasi yang sopan dan beradab. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita memulakan sesi perbincangan, izinkan saya memperkenalkan panel-panel yang akan bersama-sama berkongsi pandangan dalam forum pada hari ini. Panel pertama kita ialah Saudari Adilah yang akan memberikan pandangan tentang konsep kesantunan berbahasa serta kepentingannya dalam membentuk masyarakat yang harmoni. Manakala panel yang kedua kita ialah Saudara Mus'ab yang akan menghuraikan tentang cabaran kesantunan berbahasa dalam era teknologi serta peranan generasi muda dalam memelihara nilai kesantunan tersebut. Terima kasih kepada kedua-dua panel kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dalam forum kita pada hari ini. Baiklah, hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, kita akan memulakan pusingan pertama perbincangan. Baiklah, Saudara Adilah, sebagai permulaan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengajukan satu soalan asas tapi sangat penting dalam memahami topik yang kita bincangkan. Dalam kehidupan seharian, kita sering mendengar istilah kesantunan berbahasa, namun mungkin masih terdapat dalam kalangan masyarakat yang kurang memahami maksud sebenar konsep tersebut. Oleh itu, pada pandangan saudari, apakah yang dimaksudkan dengan kesantunan berbahasa dan mengapakah aspek ini dianggap sangat penting dalam kehidupan? Baiklah, terima kasih Saudara Ashraf atas soalan yang sangat baik itu. Pada pandangan saya, kesantunan berbahasa merujuk kepada cara seseorang individu menggunakan bahasa dengan sopan, beradab serta menghormati orang lain dalam sesuatu situasi komunikasi. Kesantunan berbahasa bukan sahaja melibatkan pemilihan perkataan yang sesuai dan tidak menyinggung perasaan orang lain, tetapi juga melibatkan aspek-aspek lain seperti nada percakapan, intonasi suara, ekspresi wajah
serta sikap hormat terhadap individu yang sedang kita ajak berkomunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, kesantunan berbahasa memainkan peranan yang sangat penting kerana bahasa merupakan medium utama yang menghubungkan manusia antara satu sama lain. Melalui bahasa, manusia dapat berkongsi idea, menyampaikan pendapat serta membina hubungan sosial dengan orang lain. Apabila seseorang individu menggunakan bahasa yang sopan dan berhemah, komunikasi yang berlaku akan menjadi lebih harmoni dan selesa. Individu yang mendengar juga akan berasa dihargai serta dihormati. Selain itu, kesantunan berbahasa juga mencerminkan kepribadian seseorang individu. Individu yang menggunakan bahasa yang santun biasanya dilihat sebagai seseorang yang berakhlak baik, mempunyai tahap pendidikan yang baik serta menghormati nilai budaya masyarakat. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang budaya, kesantunan berbahasa menjadi satu elemen yang sangat penting bagi memastikan hubungan antara masyarakat sentiasa berada dalam keadaan aman dan harmoni. Sebagai contoh, dalam budaya masyarakat Melayu, penggunaan kata sapaan seperti tuan, puan, encik, saudara menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Sistem sapaan ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk kesantunan bahasa yang telah diamalkan sejak sekian lama dalam masyarakat kita. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa kesantunan berbahasa bukan sekadar cara bercakap tetapi merupakan satu nilai penting yang perlu dipupuk dalam kehidupan seharian bagi memastikan komunikasi dalam masyarakat sentiasa berlangsung dalam suasana yang positif dan saling menghormati. Terima kasih saudari Adila atas penjelasan yang sangat jelas dan terperinci itu. Daripada penerangan tersebut, kita dapat memahami bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja berkaitan dengan cara kita bercakap, tapi juga berkait rapat dengan nilai budaya, kepribadian serta keharmonian dalam masyarakat. Baiklah, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Musa pula. Pada masa kini, kita sering mendengar pelbagai isu berkaitan penggunaan bahasa yang kurang sopan, terutamanya dalam media sosial dan komunikasi dalam talian. Oleh itu, pada pandangan saudara, apakah cabaran utama yang menyebabkan kesantunan berbahasa semakin terhakis dalam masyarakat moden, khususnya dalam kalangan generasi muda pada masa kini? Terima kasih saudara Ashraf yang sungguh dermawan dan kacak. Soalan yang sungguh menarik untuk kita bincangkan. Jika kita melihat kepada perkembangan masyarakat pada masa kini, terdapat pelbagai cabaran yang kita boleh lihat. Tetapi saya akan sebut mana yang sempat lah. Okey. Cabaran yang khusus dalam kalangan generasi muda. Salah satu cabaran yang kita boleh lihat ialah pengaruh teknologi komunikasi dan media sosial. Pada masa kini, masyarakat lebih banyak berkomunikasi melalui platform digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok dan Facebook. Walaupun teknologi ini memudahkan komunikasi dan membolehkan kita berhubung dengan orang lain dengan lebih cepat, namun ia juga membawa cabaran dari segi kesantunan berbahasa. Hal ini kerana komunikasi dalam media sosial sering berlaku pantas dan tidak bersemuka. Oleh itu, sesetengah individu tidak terlalu mengambil kira aspek kesopanan dalam penggunaan bahasa seharian. Selain itu, terdapat juga individu yang menggunakan kata-kata kasar, sindiran atau penghinaan dalam media sosial tanpa memikirkan kesan terhadap perasaan orang lain. Cabaran lain ialah pengaruh budaya luar ataupun kita boleh lihat sekarang budaya barat yang semakin berleluasa. Kadang-kala membawa gaya komunikasi yang lebih bebas dan kurang menitik beratkan
nilai kesopanan dalam bahasa. Tambahan pula, penggunaan bahasa slangar dan singkatan secara berlebihan dalam komunikasi harian ini juga boleh menjejaskan keindahan serta kesantunan berbahasa dalam kehidupan seharian. Oleh itu, cabaran-cabaran ini menunjukkan bahawa masyarakat perlulah lebih peka terhadap kepentingan menjaga kesantunan berbahasa agar nilai-nilai murni dalam komunikasi tidak hilang ditelan arus perubahan zaman. Baiklah, terima kasih saudara Musab atas penjelasan yang sangat jelas sebentar tadi. Berdasarkan penerangan tersebut, kita dapat memahami bahawa perkembangan teknologi dan perubahan gaya komunikasi dalam masyarakat moden merupakan antara faktor yang mempengaruhi tahap kesantunan berbahasa dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Namun begitu, jika kita meneliti dengan lebih mendalam, pembentukan kesantunan berbahasa sebenarnya bermula daripada peringkat yang paling asas dalam kehidupan seseorang individu, iaitu dalam institusi keluarga. Keluarga merupakan persekitaran pertama yang membentuk kepribadian seseorang individu. Di dalam keluarga, anak-anak belajar pelbagai perkara termasuk cara kita bercakap, cara berinteraksi serta cara menghormati orang lain. Oleh yang demikian, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Adilah. Pada pendapat saudari, apakah peranan keluarga dalam memupuk kesantunan berbahasa dalam kalangan anak-anak sejak kecil? Dan bagaimanakah didikan awal dalam keluarga dapat membentuk cara seseorang individu berkomunikasi apabila mereka dewasa kelak? Baiklah, terima kasih saudara moderator atas soalan yang sangat penting itu. Pada pandangan saya, keluarga memainkan peranan yang sangat besar dalam membentuk kesantunan berbahasa seseorang individu. Hal ini kerana keluarga merupakan institusi pertama yang menjadi tempat seseorang kanak-kanak belajar tentang nilai-nilai kehidupan, termasuklah nilai kesopanan dan adab dalam berkomunikasi. Sejak kita kecil lagi, anak-anak akan memahati cara ibu bapa mereka bercakap, cara mereka berinteraksi dengan orang lain serta cara mereka menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Melalui pemerhatian ini, anak-anak secara tidak langsung akan meniru dan mengamalkan cara komunikasi yang mereka lihat dalam keluarga. Sebagai contoh, jika ibu bapa sentiasa menggunakan bahasa yang sopan, lembut serta menghormati orang lain, anak-anak juga akan belajar untuk menggunakan bahasa yang sama apabila mereka berkomunikasi dengan orang di sekeliling mereka. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan aktif dalam mendidik anak-anak tentang kepentingan menggunakan kata sapaan yang betul ketika berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, anak-anak perlu diajar untuk menggunakan panggilan seperti pakcik, makcik, cikgu atau tuan apabila bercakap dengan individu yang lebih tua sebagai tanda hormat. Di samping itu, ibu bapa juga perlu menegur anak-anak sekiranya mereka menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan. Teguran ini perlu dilakukan secara berhemah agar anak-anak dapat memahami bahawa penggunaan bahasa yang baik merupakan satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selain daripada itu, komunikasi yang baik dalam keluarga juga dapat membantu membentuk sikap saling menghormati antara ahli keluarga. Apabila anak-anak dibesarkan dalam persekitaran yang menekankan nilai kesopanan dan adab dalam berkomunikasi, mereka akan lebih mudah mengamalkan nilai tersebut apabila berinteraksi dengan masyarakat di luar. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa keluarga merupakan asas utama dalam membentuk kesantunan berbahasa seseorang individu. Didikan yang diberikan oleh ibu bapa sejak kecil akan memberikan kesan yang sangat besar terhadap cara seseorang individu berkomunikasi apabila mereka dewasa kelak. Terima kasih saudara Adila atas penerangan yang sangat jelas dan bernas itu. Jelaslah bahawa peranan keluarga memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk asas kesatuan berbahasa seseorang individu. Namun begitu, selepas melalui peringkat keluarga,
Seseorang individu akan memasuki persekitaran yang lebih luas, iaitu institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti. Institusi pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga berperanan dalam membentuk sasiah serta nilai moral dalam kalangan pelajar. Oleh yang demikian, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Mus'ab. Pada pandangan saudara, apakah peranan institusi pendidikan dalam memupuk kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar dan bagaimanakah pihak sekolah atau institusi pendidikan boleh membantu membentuk budaya komunikasi yang lebih sopan dan beradab dalam kalangan generasi muda? Silakan. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang sungguh kukuh. Pada pandangan saya, institusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar-pelajar. Hal ini kerana sekolah dan institusi pendidikan merupakan tempat di mana pelajar menghabiskan sebahagian besar masa mereka untuk belajar dan berinteraksi dengan rakan serta guru. Guru khususnya memainkan peranan yang sangat penting sebagai contoh teladan kepada pelajar. Cara guru bercakap, cara guru menegur pelajar serta cara guru berinteraksi dengan orang lain akan diperhatikan oleh mata pelajar dan seterusnya menjadi contoh kepada mereka. Apabila guru menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pelajar, pelajar juga akan terdorong untuk mencontohi sikap tersebut dalam komunikasi mereka. Selain itu, institusi pendidikan juga boleh memupuk kesantunan berbahasa melalui pelbagai aktiviti yang melibatkan komunikasi formal. Antaranya termasuklah aktiviti seperti forum, perbahasan, pidato, syarahan dan pembentangan akademik. Aktiviti seperti ini bukan sahaja dapat meningkatkan keyakinan pelajar dalam bercakap di hadapan orang ramai, tetapi juga membantu mereka mempelajari cara menggunakan bahasa yang sopan, teratur dan berkesan. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh menekankan kepentingan kesantunan berbahasa melalui penerapan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh mengingatkan pelajar tentang kepentingan menggunakan bahasa yang sopan ketika bercakap dengan rakan-rakan, guru serta warga sekolah yang lain. Selain itu, program-program seperti kempen kesantunan berbahasa, ceramah motivasi dan aktiviti berkaitan nilai moral juga boleh membantu meningkatkan kesedaran pelajar tentang kepentingan menggunakan bahasa yang sopan dalam kehidupan seharian murid-murid. Oleh itu, dapatlah kita lihat bahawa institusi pendidikan ni mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk budaya komunikasi yang santun dalam kalangan anak-anak muda pada masa kini. Terima kasih saudara Mus'ab atas penjelasan yang sangat baik sebentar tadi mengenai peranan institusi pendidikan dalam memupuk kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar. Jelaslah bahawa sekolah dan institusi pendidikan bukan sahaja berperanan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah serta nilai moral generasi muda pada masa kini. Baiklah, hadirin sekalian, jika kita melihat pada realiti masyarakat di negara kita, Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini sebenarnya merupakan satu keistimewaan yang menjadikan masyarakat kita kaya dengan pelbagai nilai dan tradisi. Namun begitu,
Dalam masyarakat yang berbilang kaum ini, komunikasi yang berlaku perlu dilakukan dengan penuh rasa hormat dan kepekaan terhadap perasaan serta sensitiviti orang lain. Dalam konteks inilah kesantunan berbahasa memainkan peranan yang sangat penting. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Adila. Pada pandangan saudari, bagaimanakah kesantunan berbahasa dapat membantu mewujudkan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum? Dan apakah kepentingan penggunaan bahasa yang sopan ketika berinteraksi dengan individu yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeza? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu faktor utama yang dapat membantu mewujudkan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum seperti di Malaysia. Hal ini kerana dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, setiap individu mempunyai nilai, kepercayaan serta sensitiviti yang berbeza. Oleh itu, penggunaan bahasa yang sopan dan beradab amat penting bagi memastikan komunikasi yang berlaku tidak menyinggung perasaan mana-mana pihak. Apabila seseorang individu menggunakan bahasa yang santun, ia menunjukkan bahawa individu tersebut menghormati orang lain walaupun mereka datang daripada latar belakang yang berbeza. Sebagai contoh, apabila kita berkomunikasi dengan individu daripada kaum atau budaya yang berbeza, kita perlu berhati-hati dalam memilih perkataan agar tidak menyentuh isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan salah faham. Selain itu, kesantunan berbahasa juga dapat mewujudkan suasana komunikasi yang lebih positif dan harmoni. Apabila seseorang bercakap dengan cara yang sopan, orang yang mendengar juga akan berasa lebih selesa untuk berinteraksi dan berkongsi pandangan. Dalam konteks masyarakat berbilang kaum, kesantunan berbahasa juga dapat menjadi satu medium yang mengeratkan hubungan antara masyarakat. Melalui komunikasi yang sopan dan saling menghormati, masyarakat dapat hidup bersama dalam suasana yang aman dan harmoni walaupun mempunyai latar belakang budaya yang berbeza. Tambahan pula, kesantunan berbahasa juga mencerminkan tahap kematangan seseorang individu dalam berkomunikasi. Individu yang mampu mengawal cara percakapan serta menghormati perasaan orang lain biasanya lebih mudah diterima dalam masyarakat. Oleh itu, jelaslah bahawa kesantunan berbahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan keharmonian masyarakat sentiasa terpelihara, khususnya dalam negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan budaya seperti di Malaysia. Terima kasih saudari Adila. Daripada penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahawa kesantunan berbahasa bukan sahaja penting dalam hubungan antara individu, tapi juga memainkan peranan yang besar dalam mengekalkan keharmonian dalam masyarakat yang berbilang kaum. Namun begitu, hadirin sekalian, jika kita melihat daripada perkembangan masyarakat pada masa kini, kita dapat melihat bahawa cara manusia berkomunikasi telah mengalami perubahan yang sangat ketara. Penggunaan media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook serta pelbagai aplikasi komunikasi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat. Walaupun teknologi ini memudahkan kita berkomunikasi dan membolehkan kita berhubung dengan orang lain dengan lebih cepat, namun dalam sesetengah keadaan kita juga dapat melihat bahawa terdapat individu yang menggunakan bahasa yang kurang sopan dalam media sosial. Fenomena seperti penggunaan kata-kata kesat, sindiran yang melampau serta komen yang menghina orang lain sering berlaku dalam ruang komunikasi digital. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Mus'ab. Pada pandangan saudara, bagaimanakah santunan berbahasa seharusnya diamalkan dalam penggunaan media sosial dan apakah tanggungjawab individu dalam memastikan komunikasi dalam talian dilakukan secara lebih beretika dan beradab? Silakan saudara. Terima kasih saudara moderator atas soalan yang sangat relevan dengan situasi masyarakat pada masa ini. Pada pandangan saya, kesantunan berbahasa dalam media sosial merupakan satu perkara yang sangat penting kerana media sosial
telah menjadi salah satu medium komunikasi utama dalam kehidupan masyarakat moden. Walaupun komunikasi dalam media sosial berlaku secara dalam talian dan tidak melibatkan pertemuan secara bersemuka, namun individu tetap perlu menjaga adab dan serta kesopanan dalam penggunaan bahasa. Hal ini kerana setiap perkataan yang ditulis dalam media sosial boleh dibaca oleh orang lain dan berpotensi memberi kesan terhadap perasaan individu yang terlibat. Malangnya, terdapat segelintir individu yang merasakan bahawa mereka bebas untuk menggunakan bahasa yang kasar atau menghina orang lain kerana mereka berkomunikasi di belakang skrin. Sikap seperti ini sebenarnya memberi kesan yang sangat negatif kerana ia boleh menimbulkan konflik, menyebarkan kebencian serta merosakkan hubungan antara masyarakat. Oleh itu, setiap individu mempunyai kesedaran tentang tanggungjawab mereka ketika menggunakan media sosial. Mereka perlu berfikir terlebih dahulu sebelum menulis sesuatu komen atau berkongsi sesuatu maklumat. Selain itu, individu juga perlu mengelakkan penggunaan kata-kata kesat, penghinaan atau sindiran yang menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, media sosial seharusnya digunakan sebagai platform untuk menyebarkan perkara yang positif seperti ilmu pengetahuan, nasihat yang baik serta mesej yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat kita pada hari ini. Di samping itu, generasi muda perlu dididik tentang etika komunikasi dalam talian agar mereka memahami bahawa adab dalam komunikasi tidak hanya terhad kepada komunikasi secara bersemuka tetapi juga perlu diamalkan dalam komunikasi digital. Oleh itu, dapatlah kita lihat ataupun kita simpulkan bahawa kesantunan berbahasa dalam media sosial sangat penting bagi memastikan komunikasi dalam talian berlaku dalam suasana yang lebih positif, beretika dan saling menghormati. Baiklah, terima kasih kepada saudara Mus'ab atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi mengenai kepentingan kesantunan berbahasa dalam penggunaan media sosial. Daripada penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahawa walaupun komunikasi kini banyak berlaku melalui medium digital, nilai kesantunan dan adab dalam penggunaan bahasa tetap perlu dijaga oleh setiap individu. Hadirin sekalian, sekiranya kita meneliti situasi masyarakat pada masa kini, kita dapat melihat bahawa penggunaan bahasa yang kasar dan tidak sopan kadang-kala semakin menjadi kebiasaan, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Dalam setengah keadaan, penggunaan bahasa sering dianggap sebagai perkara biasa atau sekadar gurauan antara rakan-rakan. Namun begitu, sekiranya perkara ini dibiarkan berterusan, ia boleh membawa kesan yang kurang baik terhadap hubungan sosial dalam masyarakat. Penggunaan bahasa yang kasar bukan sahaja boleh menyinggung perasaan orang lain, malah boleh menjejaskan imej seseorang individu serta mencerminkan sikap yang kurang beradab. Oleh yang demikian, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Adila pula. Pada pandangan saudari, apakah kesan penggunaan bahasa kasar dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam kalangan generasi muda, dan bagaimana perkara ini boleh mempengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat? Baiklah, terima kasih saudara Ashraf atas soalan yang sangat penting itu. Pada pandangan saya, penggunaan bahasa kasar dalam kalangan masyarakat boleh memberikan pelbagai kesan negatif, terutamanya kepada hubungan sosial antara individu. Bahasa merupakan medium utama yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Oleh itu, cara seseorang individu menggunakan bahasa akan memberikan kesan terhadap cara orang lain menilai serta menerima individu tersebut dalam masyarakat. Apabila seseorang menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan, ia boleh menyebabkan orang lain berasa tersinggung, tidak dihargai atau tidak dihormati.
dalam jangka masa yang panjang, keadaan ini boleh menjejaskan hubungan antara individu dan menyebabkan berlakunya konflik dalam masyarakat. Selain itu, penggunaan bahasa kasar juga boleh mempengaruhi pembentukan sasiah seseorang individu. Jika seseorang individu sudah terbiasa menggunakan bahasa yang kasar dalam kehidupan seharian mereka, mereka mungkin akan menganggap bahawa cara komunikasi tersebut adalah sesuatu yang normal. Perkara ini menjadi lebih membimbangkan sekiranya ia berlaku dalam kalangan generasi muda, kerana generasi muda merupakan golongan yang akan menjadi pemimpin dan peneraju masyarakat pada masa hadapan. Sekiranya mereka tidak dididik untuk menggunakan bahasa yang sopan sejak awal, nilai kesantunan dalam masyarakat mungkin akan semakin terhakis. Tambahan pula, penggunaan bahasa kasar juga boleh memberi kesan kepada imej seseorang individu. Dalam banyak situasi, individu yang menggunakan bahasa yang tidak sopan mungkin akan dianggap sebagai kurang berpendidikan atau kurang menghormati orang lain. Sebaliknya, individu yang menggunakan bahasa yang santun dan beradab biasanya lebih mudah diterima serta dihormati oleh masyarakat. Oleh itu, kita dapat melihat bahawa penggunaan bahasa yang sopan bukan sahaja penting untuk menjaga perasaan orang lain, tetapi juga penting dalam membina hubungan sosial yang positif serta mengekalkan keharmonian dalam bermasyarakat. Baiklah, terima kasih saudara Adila. Daripada penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahawa penggunaan bahasa yang kasar bukan sahaja memberi kesan kepada individu yang mendengarnya, malah turut memberi kesan terhadap hubungan sosial serta imej seseorang individu dalam bermasyarakat. Hadirin sekalian, sekiranya kita ingin memastikan nilai kesantunan berbahasa terus diamalkan dalam masyarakat, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing. Namun begitu, generasi muda khususnya mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam memastikan nilai ini terus dipelihara. Hal ini kerana generasi muda merupakan golongan yang paling aktif menggunakan media sosial serta pelbagai platform komunikasi moden. Mereka juga merupakan generasi yang akan membentuk corak komunikasi masyarakat pada masa hadapan. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Mus'ab. Pada pandangan saudara, apakah peranan generasi muda dalam memartabatkan kesantunan berbahasa pada masa kini dan bagaimanakah mereka boleh menjadi contoh yang baik dalam penggunaan bahasa sopan dalam masyarakat? Silakan saudara. Terima kasih sekali lagi saudara moderator atas soalan yang sangat relevan. Pada pandangan saya, generasi muda memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan nilai kesantunan berbahasa terus dipelihara dalam masyarakat. Hal ini kerana generasi muda merupakan golongan yang paling banyak terlibat dalam proses komunikasi pada masa kini, sama ada melalui komunikasi secara bersemuka maupun melalui media sosial. Sebagai golongan yang akan menjadi pemimpin dan peneraju masyarakat pada masa hadapan, generasi muda perlu menunjukkan contoh yang baik dalam cara mereka berkomunikasi. Salah satu cara yang boleh dilakukan ialah dengan sentiasa menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain dalam setiap situasi masyarakat. Sebagai contoh, apabila interaksi dengan orang yang lebih tua, generasi muda perlu menggunakan kata sapaan yang sesuai serta menunjukkan sikap hormat dalam percakapan mereka. Selain itu, generasi muda juga perlu bijak dalam menggunakan media sosial dengan cara yang lebih beretika. Mereka boleh menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan mesej-mesej yang positif, berkongsi ilmu pengetahuan serta memberi nasihat yang bermanfaat kepada masyarakat. Di samping itu, generasi muda juga boleh menjadi ejen perubahan dalam masyarakat dengan menggalakkan rakan-rakan mereka untuk menggunakan bahasa yang lebih sopan dan beradab ketika berkomunikasi. Sekiranya generasi muda dapat menunjukkan contoh-contoh yang baik dalam penggunaan bahasa,
Ia secara tidak langsung akan mempengaruhi orang lain untuk turut mengamalkan nilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi. Oleh itu, jelaslah bahawa generasi muda mempunyai peranan yang sangat besar dalam memastikan budaya kesantunan berbahasa terus diamalkan dan dipelihara dalam masyarakat kita pada masa ini. Baiklah, terima kasih kepada saudara Mus'ab. Daripada penerangan tersebut, jelaslah bahawa generasi muda mempunyai tanggungjawab yang besar dalam memastikan nilai kesantunan berbahasa terus dipelihara dalam masyarakat. Hadirin sekalian, sekiranya kita ingin memastikan nilai kesantunan berbahasa terus diamalkan oleh generasi muda, usaha untuk memupuk nilai tersebut perlu dimulakan sejak di bangku sekolah lagi. Hal ini kerana sekolah merupakan tempat di mana pelajar bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga mempelajari nilai-nilai moral, etika serta cara berinteraksi dengan orang lain dengan secara berhemah. Di sekolah, pelajar sentiasa berinteraksi dengan guru serta rakan-rakan yang datang daripada pelbagai latar belakang. Oleh itu, suasana ini sebenarnya menjadi satu ruang yang sangat sesuai untuk memupuk budaya komunikasi yang sopan dan beradab. Selain itu, melalui pelbagai aktiviti akademik dan kokurikulum yang dijalankan di sekolah, pelajar juga berpeluang untuk meningkatkan kemahiran komunikasi mereka serta mempelajari cara menyampaikan pandangan dengan lebih teratur dan beretika. Oleh hal yang demikian, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Adilah. Pada pandangan saudari, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan bagi memupuk kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar supaya nilai tersebut dapat diamalkan secara konsisten dalam kehidupan seharian mereka? Silakan saudara. Terima kasih saudara Ashraf atas soalan yang sangat menarik itu. Pada pandangan saya, terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan bagi memupuk kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar. Antara langkah yang paling penting ialah dengan menjadikan guru sebagai contoh teladan kepada pelajar dalam penggunaan bahasa yang sopan dan beradab. Guru merupakan individu yang sangat dihormati oleh pelajar. Oleh itu, cara guru bercakap dan berinteraksi dengan orang lain akan menjadi contoh yang akan ditiru oleh pelajar. Sekiranya guru sentiasa menggunakan bahasa yang sopan, menghormati pelajar serta menunjukkan sikap berhemah dalam berkomunikasi, pelajar juga akan terdorong untuk mencontohi sikap tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu, pihak sekolah juga boleh menganjurkan pelbagai aktiviti yang dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi pelajar secara lebih beretika. Antaranya termasuklah aktiviti seperti forum, perbahasan, syarahan serta berpidato. Melalui aktiviti-aktiviti seperti ini, pelajar bukan sahaja dapat meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap di hadapan orang ramai. Malah, mereka juga dapat mempelajari cara menggunakan bahasa yang lebih teratur, sopan serta menghormati pandangan orang lain. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh menjalankan kempen kesedaran tentang kepentingan kesantunan berbahasa dalam kalangan pelajar. Kempen seperti ini boleh dilaksanakan melalui ceramah, poster pendidikan atau program motivasi yang menekankan nilai kesopanan dalam komunikasi. Langkah lain yang boleh diambil ialah dengan memasukkan elemen kesantunan bahasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, guru boleh menekankan kepentingan penggunaan bahasa yang baik ketika pelajar menjalankan aktiviti pembentangan atau perbincangan dalam kelas. Melalui pendekatan ini, pelajar akan lebih memahami bahawa kesantunan berbahasa merupakan satu nilai yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan perlu diamalkan secara konsisten. Oleh itu, jelaslah bahawa pihak sekolah mempunyai peranan yang sangat besar dalam membentuk budaya komunikasi yang sopan dan beradab dalam kalangan pelajar. Daripada penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahawa sekolah dan institusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk sikap dan serta nilai kesantunan dalam kalangan pelajar. Terima kasih kepada saudara Adilah atas penerangan yang cukup jelas. Hadirin sekalian, dalam kehidupan seharian, komunikasi bukan sahaja melibatkan penyampaian maklumat tetapi juga melibatkan hubungan antara individu.
Oleh itu, setiap proses komunikasi sebenarnya perlu disertai dengan etika yang baik agar hubungan sosial dalam masyarakat dapat dipelihara. Etika komunikasi merujuk kepada prinsip-prinsip yang memimpin seorang individu dalam berinteraksi dengan orang lain secara sopan, menghormati perasaan orang lain serta mengelakkan penggunaan bahasa yang boleh menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Sekiranya etika komunikasi ini tidak dipatuhi, komunikasi yang berlaku mungkin boleh menimbulkan salah faham atau konflik antara individu. Oleh itu, saya ingin mengajukan soalan kepada saudara Mus'ab. Pada pandangan saudara, apakah kepentingan etika komunikasi dalam memastikan santunan berbahasa dapat dipelihara dalam masyarakat dan bagaimanakah individu boleh mengamalkan etika komunikasi tersebut dalam kehidupan seharian mereka? Silakan saudara. Baik. Pada pandangan saya, etika komunikasi merupakan satu aspek yang sangat penting dalam memastikan kesantunan berbahasa terus diamalkan dalam masyarakat. Hal ini kerana etika komunikasi berfungsi sebagai panduan kepada individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan adanya etika komunikasi, seseorang individu akan lebih berhati-hati dalam memilih perkataan serta lebih peka terhadap perasaan orang lain. Sebagai contoh, seseorang individu yang memahami etika komunikasi akan berusaha untuk menggunakan bahasa yang sopan, tidak meninggikan suara ketika bercakap serta tidak menggunakan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, etika komunikasi juga mengajar seseorang individu untuk menghormati pandangan orang lain walaupun mereka mempunyai pendapat yang berbeza. Dalam perbincangan atau perdebatan, perbezaan pendapat merupakan sesuatu yang biasa. Namun begitu, perbezaan tersebut perlu disampaikan dengan cara yang berhemah serta tidak menggunakan bahasa yang menghina atau merendahkan orang lain. Di samping itu, etika komunikasi juga penting dalam membina hubungan sosial yang positif dalam masyarakat. Individu yang mengamalkan etika komunikasi biasanya lebih mudah diterima dalam masyarakat kerana mereka menunjukkan sikap hormat serta menghargai orang lain. Dalam kehidupan seharian pula, individu boleh mengamalkan etika komunikasi dengan beberapa cara seperti berfikir sebelum bercakap, menggunakan kata-kata yang sopan serta mengawal emosi ketika berkomunikasi dengan orang lain. Melalui amalan-amalan ini, komunikasi yang berlaku akan menjadi lebih harmoni dan dapat membantu mewujudkan hubungan sosial yang lebih baik dalam masyarakat. Sudah terang lagi bersuluh bahawa etika komunikasi merupakan satu elemen penting dalam memastikan kesantunan berbahasa terus diamalkan oleh setiap individu dalam kehidupan seharian, tidak kira tua atau muda. Terima kasih saudara Mus'ab atas penerangan yang sangat jelas petang tadi mengenai kepentingan etika komunikasi dalam memastikan kesantunan berbahasa dapat dipelihara dalam masyarakat. Hadirin sekalian, sepanjang forum yang kita jalankan pada hari ini, kita telah membincangkan pelbagai aspek yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa. Antaranya termasuklah definisi kesantunan berbahasa, cabaran yang dihadapi dalam masyarakat moden, peranan keluarga dan institusi pendidikan serta kepentingan etika komunikasi dalam kehidupan seharian. Namun begitu, sekiranya kita ingin memastikan nilai kesantunan berbahasa ini terus dipelihara dan diamalkan oleh masyarakat, usaha tersebut tidak boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja. Sebaliknya, ia memerlukan kerjasama dari berbagai pihak termasuk keluarga, institusi pendidikan, media serta masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, kesedaran individu juga memainkan peranan yang sangat penting kerana setiap individu bertanggungjawab terhadap cara mereka berkomunikasi dengan orang lain.
Oleh hal yang demikian, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Adila sebagai panel pertama kita. Pada pandangan saudari, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh masyarakat secara keseluruhannya bagi memastikan budaya kesantunan berbahasa terus dipelihara dan diamalkan pada masa hadapan, terutamanya dalam menghadapi cabaran dunia moden yang semakin mencabar? Silakan. Terima kasih saudara Ashraf. Pada pandangan saya, bagi memastikan budaya kesantunan berbahasa terus dipelihara dalam masyarakat, pelbagai langkah perlu diambil oleh semua pihak secara bersama. Pertama sekali, kesedaran tentang kepentingan kesantunan berbahasa perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat sejak dari peringkat awal lagi. Ibu bapa sebagai individu yang paling dekat dengan anak-anak perlu memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak tentang adab dan kesopanan dalam komunikasi. Didikan awal yang diberikan oleh ibu bapa akan membentuk sikap serta kepribadian anak-anak apabila mereka dewasa kelak. Sekiranya anak-anak dibesarkan dalam persekitaran yang menekankan nilai kesantunan, mereka akan lebih cenderung untuk mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan seharian. Selain itu, institusi pendidikan juga perlu terus memainkan peranan dalam memupuk kesantunan berbahasa melalui berbagai aktiviti pendidikan serta program yang berkaitan dengan nilai moral dan etika komunikasi. Di samping itu, media juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap cara masyarakat berkomunikasi. Oleh itu, pihak media perlu memainkan peranan dengan menyebarkan mesej yang positif serta mempromosikan penggunaan bahasa yang sopan dalam program-program yang disiarkan. Seterusnya, masyarakat juga perlu sentiasa mengingatkan antara satu sama lain tentang kepentingan menjaga kesantunan dalam berkomunikasi. Sikap saling menegur secara berhemah ini dapat membantu meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa yang sopan. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa usaha untuk memelihara kesantunan berbahasa memerlukan kerjasama daripada semua pihak dalam masyarakat. Terima kasih saudari Adila. Hadirin sekalian, sebagai penutup pada sesi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengajukan satu soalan terakhir kepada saudara Mus'ab. Kita telah membincangkan pelbagai isu berkaitan kesantunan berbahasa, termasuklah cabaran yang dihadapi dalam era teknologi serta peranan pelbagai pihak dalam memupuk budaya komunikasi yang sopan. Oleh itu, pada pandangan saudara, apakah harapan saudara terhadap masa depan kesantunan berbahasa dalam masyarakat di negara Malaysia dan apakah mesej yang ingin saudara sampaikan kepada masyarakat yang melihat ini, khususnya generasi muda tentang kepentingan menjaga kesantunan dalam komunikasi? Silakan. Baik, pada pandangan saya, kesantunan berbahasa merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan saling menghormati. Walaupun dunia pada masa kini semakin maju dengan perkembangan teknologi serta perubahan gaya komunikasi masyarakat, nilai kesantunan dalam penggunaan bahasa tidak seharusnya diabaikan. Saya berharap agar masyarakat Malaysia terus mengekalkan nilai kesantunan dalam komunikasi kerana nilai ini merupakan sebahagian daripada identiti budaya masyarakat kita, khususnya kepada generasi muda. Saya ingin mengingatkan bahawa cara kita menggunakan bahasa mencerminkan kepribadian serta tahap kematangan seseorang individu. Generasi muda perlulah sentiasa berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sopan ketika berkomunikasi, menghormati pandangan orang lain serta mengelakkan penggunaan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, generasi muda juga perlu ataupun boleh memainkan peranan penting dalam menyebarkan nilai kesantunan berbahasa melalui penggunaan media sosial yang lebih beretika. Sekiranya generasi muda dapat menunjukkan contoh yang baik dalam cara mereka berkomunikasi, ia secara tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat untuk turut mengamalkan
nilai kesantunan dalam komunikasi. Sebagai kesimpulan, saya berharap agar kesantunan berbahasa akan terus menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat Malaysia walaupun dunia terus mengalami perubahan. Baiklah, terima kasih saudara Mus'ab. Kita telah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Sepanjang sesi perbincangan yang telah berlangsung, kita telah mendengar pelbagai pandangan serta idea yang sangat bernas daripada kedua-dua panel kita mengenai kepentingan kesantunan berbahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Daripada perbincangan tersebut, kita dapat memahami bahawa kesantunan berbahasa bukan sekadar cara seseorang individu bercakap, tetapi merupakan satu nilai penting yang mencerminkan kepribadian seseorang serta budaya masyarakat secara keseluruhannya. Sebagai masyarakat yang bertamadun, kita seharusnya sentiasa berusaha untuk menggunakan bahasa yang sopan, menghormati orang lain serta mengamalkan etika komunikasi yang baik dalam pelbagai situasi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua panel kita iaitu Saudari Adila dan juga Saudari Mus'ab atas perkongsian pandangan yang sangat bermanfaat dalam forum kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk mengikuti forum kita pada hari ini. Sekian, itu sahaja forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.